Ni 6 kotak, 6 kotak tu jadi apa dah? Jadi kotak raya lah ke kotak samprit ke, kotak meruku ke, kotak apa ni kan. Itu duk cerita pasal dana judi lah sekali orang yang biasa duduk dengan hampa, yang melingkup pun sekali dengan hampa, dan akhirnya lah ni terlingkup dah lah. Lah ni dia pula cerita kata tu semua je buat hampa fitnah saja. Lah ni nak tanya 6 kotak nak saman Tun tu bila? Rakyat duk tunggu ni naik heret Tun pi ke jalan kan, nak bawa Tun pi ke penjara yang sepatutnya. Tapi di mana 6 kotak yang dikabarkan, yang diwar-warkan bahawasanya dalam tu ada semua data yang boleh memenjarakan Tun sampailah orang tua tu tak ada. Tapi mana? Raya bertemu raya, tahun baru bertemu tahun baru, sampai hari ni masih belum ada. Permainan Dajjal apa yang sedang dipermainkan hari ni? Apa-apa pun, apa yang nak dibawa oleh mereka adalah satu saja, membodohkan rakyat, mempercayai perkara-perkara yang betul-betul penipu. Dan ini adalah agenda-agenda mereka. Dan agenda-agenda ni ditulis oleh puak-puak Yahudi dan juga puak-puak yang tidak senang dengan bangsa kita. Tunggu apa lagi? Hei, pening macam-macam isu. Zakat, cara zakat, pemimpin, cara pemimpin, yang mereka kira duk hantar SPRM. Hak yang dah tertera guna duit zakat pi sana pi sini, buat sana buat sini untuk bayar hutang lah apa. Hampa nak tahu ke apa? Nak tahu kat mak pak hampa dalam kubur? Suruh jawab. Apa punya bodoh buat aja. Buat aja begitu lah. Penat dah ni. Tu habaq dekat Pak Teri hampa tu. 6 kotak tu tunggu pak. Kan hanyut pi lah dalam banjir di Kuala Lumpur dulu. Pening. Orang makan kismis tanpa makan semut.